Assalamualaikum, salam sejahtera. Korang tanya Kak Ro buat apa ni? Untuk sekalian-sekalian kawan-kawan, Assalamualaikum, salam sejahtera rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan korang, cuba teka ini adalah apa? Ini adalah apa? Ini adalah pengisar ubat ya, pengisar ubat. So, sekiranya anda ni tak boleh telan atau anak anda tak boleh telan, maka anda letaklah ubat kat sini, okey? Waalaikumsalam, ni ubat kat dalam ni. Lepas tu tutup, okey. Pengisar ubat. So, kita mulakan operasi kita ya. Sebab ada ketika-ketikanya kita tak boleh nak telan ya. Waalaikumsalam. Ada ketika-ketikanya kita tak boleh nak telan ubat. Kita tak boleh nak telan benda-benda bulat. Jadi kita kena ada pengisar-pengisar ya. Waalaikumsalam semua. Jadi sebelum saya dah biasa guna kat passion saya. No moral lah. Kak Ro ni sebab ada dulu kita, masa kita ada major surgery ya, di mana saya hampir kehilangan nyawa. Dan Alhamdulillah walaupun 30-70 Tuhan panjangkan umur saya, tapi masa tu saya dah tak boleh nak makan benda-benda ubat pun kena kisar. Apa kaitan dengan situasi sekarang? Situasi sekarang ni nak makan ubat lah ni. Situasi sekarang ni saya dah okey dah sikit, tapi ubatnya kadang-kadang saya dengan anak saya, kita orang tak boleh telan. Makanya perlulah kita mengkisarkan benda tu. That's the thing lah ya. Tak, sebab kalau sekiranya anda ada anak-anak yang macam susah untuk makan ubat ya, and then you need to powder it, so bolehlah guna benda ni ya. Guna benda ni. Korang carilah dekat farmasi ada ya, dekat farmasi ada. Dan you boleh gunakan lah. Okay. Tak ada satu ketika ya, keadaan kita bila sangat teruk ya, especially kalau kita lepas intubated whatever ya. Kita tak boleh nak telan ubat, kita kena guna benda ni lah. Ini saya bukan doktor ya, tapi orang yang sangat sakit. Waalaikumsalam. Okay. Dah ready? Yeah. Buat bantahan. No more love. Buat bantahan ramai-ramai selamatkan rakyat Malaysia yang ditahan di Wak Z hari ini. Guna sudu cair Kak, betul Eri ya? Betul Eri. So hari ni kita nak menceritakan apalah yang berlaku ya. Apa yang berlaku. Sebenarnya buat bantahan dia lah. Siapa yang boleh pergi, pergilah. Walaupun tempat tu sejengkal daripada Kak Ro tak boleh pergi ya. Waalaikumsalam. Kak Ro tak boleh pergi sebabnya kesihatan tidak mengizinkan. Lepas tu anak-anak saya sakit alergi ya. Tak boleh tinggal. Tapi aku rasa aku dah lebih daripada membantah dah ya. Sampai kena ban ya. Menyusahkan negara. Betul. Macam tu ya. Mari kita tengok sumuk flotilla hari ini ya. Apa berlaku. Tapi sebenarnya banyak benda yang Kak Ro nak share dengan hari ini ya. Tapi korang nak dengar Kak Ro cerita apa dulu? Mana kapal perang Malaysia? Itu Kak Ro dah tanya lama dah. Kalau anda nak tahu ya, hari tu bila anda ramai orang mempelekehkan tentera Itali ke apa ya, saya just tanya ya. Benda tu saya dah tanya dah. Sebab tu saya kata jangan lancang sangat ya, mengata-ngata orang. Sebab kita mana ada? Kita ada. Kita Irim pun tak ada ya. Bantahan. No, sebenarnya macam ni. Mission mereka tu adalah untuk menunjukkan betapa seluruh manusia bersatu padu ya, untuk cuba. Berjaya atau tidak cerita lain, tapi untuk cuba ya, untuk cuba sampai ke sana, untuk menyampaikan ya statement kepada seluruh dunia bahawa we care ya. We care. Macam tu. 3 kapal global sumuk flotilla diculik, disabotaj. Okay. Mari kita cerita. Sebab kan Kak Ro dah cakap, sahabat-sahabatku sekalian.
rambut tak cantik, tak ada dikerah ya, sebab macam ni ya. Kak Ros dah cakap, masa diorang memulakan perjalanan, Kak Ros dah cakap, sebenarnya bukan saya menghalang, saya tak menyokong, saya sentiasa mendoakan. Cuma saya hanya berkata mengikut pengalaman. Mengikut pengalaman, okey? Kalau you nak cuba tembus mereka, you mesti akan kena. Lagipun you menggunakan teknologi moden untuk berhubung. Maksudnya you tidak pergi under the stealth. You tak pergi senyap-senyap, okey? You tak pergi dengan cara yang maksudnya you hantar maklumat menerusi Morse code ke analog punya sistem. You semua guna teknologi, you mesti kena punya. Salam. Sebab itu saya sentiasa mendoakan agar mereka pergi selamat menjalankan mission dan kembali. Because takkan you tak tahu. Mungkin korang ingat IDF ni macam mana? IDF ni macam mana? Sebab tu kita sangat-sangat, saya sampai macam yesterday, 2 days je, saya sangat risau. Because saya tahu mereka ni macam mana ya. Mereka ni memang tak ada peri kemanusiaan ya. Sebab tu saya merisaukan mereka. Bukan saya tak menyokong, saya mendoakan. Sebab ini adalah mission untuk memberikan satu statement. Tetapi apakah anda bersedia? Anda buat live cerita, I'm sorry lah ya. Anda buat live, anda menggunakan satelit mana? Anda menggunakan apa? Kena faham tu semua-semua benda ya. Sebab kalau nak pergi menyampaikan mission, you need to go like a mafioso punya. You tak boleh pergi macam berjemaah macam tu. Kau tak tahu Israel macam mana. Aduh. Tapi kita memang kena mendoakan ya. You pakai platform, dia orang guna, okey betul dah guna Starlink ya. Dia orang dah guna Starlink, tapi pakai platform apa? TikTok. TikTok. Dekat TikTok pun ada. No, this mission saya dah cakap, bendanya akan berisiko. Itu yang saya duduk, ya Allah ya Tuhanku, janganlah mereka ni kena tangkap. Janganlah apa-apa. Tapi kita dah tahu, kalau you menggunakan teknologi, you masuk kawasan tu, it mean you are gone case. Mesti kena punya. Sebab dia orang dah mengisytiharkan 3-4 hari lepas, Israel telah mengisytiharkan bahawa ya, geng Global Sumuk Flotilla ni adalah teroris. Bagi Zion ya, semua orang teroris. Semua orang teroris. Ya betul ya. Betul. User ya betul. User 94 apa tu betul. Dia orang yang paling kejam. Tapi itulah antarabangsa. Ada mereka kisah, kalau tidak mereka tak akan seranglah Qatar tu. Tak akanlah mereka menghantarkan bom dekat Doha. No, sebenarnya Kak Ros tak kata apa-apa ya. Boleh pergi perempuan ke lelaki. Kak Ros pun buat mission ya. Saya pun buat mission dekat negara berperang ya. Saya perempuan. Gender tidak ada isu ya. Gender tidak ada isu. Tetapi kita tahu penanganan orang-orang macam ni. Penanganan orang-orang macam ni, macam mana yang patut. Saya tak duduk Qatar. Saya tak duduk negara-negara yang aman damai. Saya duduk tempat negara yang konflik ya. So jadinya sekarang mainlah kita baca dulu sebelum kita cakap apa-apa ya. Di Kemas Kini ya, pukul 4.27 pagi tadi ya. Dia orang lah terorisnya. Dia orang penyangak, dia genocider. Okey. Kalau kau nak tahu, sebelum kita cerita ni, mari Kak Ros nak cerita benda yang mungkin kau orang tak tahu ya. Sekarang Zambia membuka kedutaan Israel di Lusaka. Okey? Kak Ros macam ZRA. Yalah, sebab kita orang travel banyak ya. Cuma ZRA dia tak pergi kawasan perang lah. Kak Ros ni duduk kawasan perang, mungkin kasar sikit lah ya. Okey, kalau kau nak tahu, sekarang tiba-tiba rejim Zion ya, merata-rata dan ya, tiba-tiba membuka kedutaan di Lusaka. Okey, di Zambia lah Zambia. Lepas tu dia ada lawatan tertutup yang tidak dipublish. Ini aku buka cerita. Tidak dipublish ke Nigeria. Selepas seminggu dia orang balik, satu pejuang yang pro-Palestin telah ditangkap dan dihantar. Macam tu.
So macam mana tu? Macam mana tu? Sebab tu kita kata ya, dia punya orang ni, dia tahu guna ini. Show me the money. Macam tu ya. Sebab kau tengok, kan Kak Roda cakap, apa yang mereka buat sekarang bila mereka, bila UK mula menunjukkan the inclination ya, inclination ke arah untuk recognize, memberikan keutamaan kepada Palestin. Tu dia hantar MNC. Berapa puluh bilion sign kontrak. So sekarang ni kau tengok, dia pergi, dia tak masuk Nigeria sebab dia tak boleh nak masuk. So dia pergi kat Zambia, dia buka kedutaan dekat Israel di Lusaka, okay? Di Lusaka tu ibu kota Zambia lah ya. Lepas tu dia punya menteri tu setiausaha pertahanan dia orang senyap-senyap pergi ke Nigeria, tak tahu dia buat deal apa. Minggu depannya, okey, pejuang pro-Palestin yang memberikan kesedaran kepada rakyat-rakyat Nigeria, orang Afrika tentang betapa ya ganasnya ya rejim yang menjalankan genocide ini, tunggu ditangkap. Kenapa? Sebab bila kau lapar duit, inilah yang kau akan buat. Sebab itu, kalau kau nak melakukan perjuangan, kau kena berhati-hati. Bukan dengan musuh kau, tapi orang yang dekat dalam tu yang akan mengkhianat kau. Biarkan, lupakan terus dari ingatan. No, tak boleh. Kita tak akan lupa dari ingatan. Boleh kita cakap macam tu pada Holocaust? Tak boleh kan? Boleh kita cakap macam tu pada orang-orang yang dibunuh? Boleh? Tak boleh kan? Benda tu tidak termaafkan, tidak terlupakan sebab ini adalah finding yang dibuat oleh United Nations. Bukan Kak Ros kata mereka genocide. United Nations yang menyatakan mereka ini genocider. So, who are we untuk kata tidak dan lupakan? No. Kita tak akan lupakan. Ada sejarah kita nak lupakan. Tak akan lupakan. Lagi-lagi sejarah ini ya. Sejarah yang paling kejam dalam kehidupan civilization yang ada dekat dunia ini. Kalau United Nations sendiri ya, yang dikuasai oleh pelobi-pelobi iPad mengatakan ini genocide. Kita pula nak kata lupakan. Mana boleh, sahabatku, tak boleh macam tu. Kalau orang bunuh bapa engkau, mesti kau akan kata, aku tak akan lupakan. Ini kita lihat manusia lain yang tidak berdosa. Sebab sekiranya mereka ini ya berperang dengan Hamas, berperanglah dengan Hamas. Tapi you mentargetkan orang yang menerima bantuan kemanusiaan. Saya kawan-kawan juga, tapi kadang-kadang persepsi ya, anda melihat ya, anda tidak perlu menjadi Muslim. Anda tidak perlu menjadi orang yang percaya pada Tuhan untuk menyokong perjuangan Palestin. Kau ingat orang Catalonia tu? Semua Mat Saleh pergi menyokong tu, mereka bodoh. Buta kayu. No. Sebab mereka faham apa itu penindasan. Kau ingat Afrika Selatan mengambil risiko. Why? Sebab mereka faham apa itu genocide. So kalau kita ya, kalau kita kata lupakan, no, that's very offended ya. That is very offended my friend. That is macam I punya opinion ya, sangat offended. Mari kita baca. Aku offended. Dia orang menyekat akses aku kepada aku punya portal, aku punya business portal apa-apa. Aku rasa offended. Aku takkan maafkan. Ya. Kalau anda kata, lupakan. Come on lah, try. Let someone do like that to your family. Apa kau rasa? Apa kau rasa? Bukan sekadar offended, aku tidak akan memaafkan sampai bila-bila. Siapa aku je? Macam tu. Tak ada apa-apa. Tak boleh. Saya orang yang neutral ya. Tetapi untuk geng Zionis, PBB sendiri telah menyatakan mereka ini adalah genocider punya regime. So, siapa pula yang nak mengatakan lupakan macam tu? Come on lah Ari. We are friend. Jangan macam tu. Kalau benda tu berlaku pada you boleh terima ke? Ini adalah nilai kemanusiaan. Orang putih, orang hitam, orang kuning.
Semua bersatu, bersuara supaya jenayah pembunuhan beramai-ramai, genocide ini dihentikan. Apatah lagi kita yang duduk dekat Malaysia dalam lingkungan orang-orang yang sedar bahawa kekejaman yang dibuat oleh IDF sudah melampaui batas dan kemanusiaan. Sebenarnya, kita jangan jadikan benda ini adalah fahaman agama, tak ada. Sebab tu kadang-kadang aku lebih suka berurusan dengan orang barat. Orang barat, kadang-kadang dia ada pendirian dia. Kalau benda melampau ya, mereka akan bantah walaupun mereka ini kehilangan segala-galanya. You jangan bandingkan dengan Arab Saudi. Kalau you nak tolong, you tolong. Kalau you nak sokong, you sokong. Tapi kenapa kita nak petik-petik nama orang? You jangan. Sebab itu kita, kalau kita nak buat sesuatu, kita jangan peduli orang lain. Arab Saudi tak berdiam diri. Mereka sedang bersatu padu dari segi kekuatan keuangan ya, bersama Zionis. Habis cerita. Tak payah. Kalau kita berjuang macam Kak Ros. Kak Ros buat live. Kak Ros je buat live about my opinion. Aku tak peduli orang lain nak kata apa. Jangan kita peduli. Mereka berjuang, tapi mereka sedang bersama BlackRock, all these people, untuk memperkukuhkan keuangan mereka. Setiap negara mempunyai perjuangan masing-masing. Tapi sama ada mereka meletakkan nilai kemanusiaan dalam intipati kehidupan mereka atau tidak, itu kita tak tahu ya. So, for me, orang tak buat, I don't care. Yang penting sekarang kita tengok apa orang yang buat, apa respon kita seterusnya. Emo apa? There is no emo lah. Kalau kau bercerita tentang perjuangan Palestin apa, ini bukan emotional. Sikit-sikit emo. What the F is that lah? We are talking about benda serius ya, benda serius. Di mana perjuangan engkau tidak seharusnya ya, tidak seharusnya memetik-metik nama orang. Orang tak nak buat suka hati mereka, tapi aku buat. Kadang-kadang kita boleh bersahabat, tapi kita kena ada juga pendirian kita yang berpaksikan kemanusiaan. Sebab kalau kau tak berpaksikan kemanusiaan, kau lebih kecil. Lepas tu kau ni nak menyokong Zionis, IDF. Kau tengok warna kulit kau. Aku bukan nak resis. Saya bagi disclaimer, ini bukan rasism. Orang IDF tengok warna kulit kau, tengok rupa kau. Kau tengok layanan mereka kepada orang-orang yang bukan sama seperti mereka. Jadi kau nak menyokong dia? You are the subhuman. Faham tak? Sebab kita sekarang ni berjuang atas paksi kemanusiaan, keinsanan. Sesen pun tak pernah sumbang. Mulut je bising netizen ni. Sesen. Mana kita tahu? Zion anggap korang lah goyim. Kita lah goyim. No, aku tak. Aku berurusan dengan Zion, okey, dia orang baik dengan aku. Aku je cakap benda benar. Orang macam aku boleh diterima, tapi orang macam kau belum tentu lagi boleh diterima. In fact, untuk projek saya pun dia orang nak fundkan duit lah dari Haifa. Tapi aku memilih jalan yang aku tak nak, sebab aku kata ini bukan dia. Kau menjarah orang, kau mengenosidekan orang. Takkan aku nak terima duit daripada kau dan kuncu-kuncu kau. Aku bukan jenis TNG nak terima duit daripada anak buah Zif Aviram. Betul ke? Semek, betul ke? Tak perlu tanyalah. Tak perlu tanyalah betul ke tidak. Kau tahulah macam mana ya. TMJ? Who is TMJ? Jangan bawa-bawa nama orang dekat sini ya. Kita bercerita pasal aku punya dan untuk pengetahuan anda, bila aku buat bisnes tak ada kena-mengena pun dengan orang Malaysia ya. Kalau Fandi ni tak ada kena-mengena dengan orang Malaysia ya. Macam tu. Saya tak makan, saya makan dekat Kiku Zakura saja. Dia ikut fahaman Zion ni, kulit. Tak ada, sebab korang kena sedar, korang tak payahlah ya. Kalau mereka bagi korang 8,000 sebulan untuk jadi barua-barua mereka ya. Kalau kau pergi dekat sana, kau tahulah layanan kau macam mana. Padan muka kau ya.
Ini kita berjuang bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar agama semata-mata, tetapi asal tauhid kita ya. Tuhan kata kita ni kena menjadi insan dulu sebelum beragama. So ini sekarang konsep insaniah yang kita cuba terapkan. So kalau you rasa you nak sokong IDF, pergilah sokong. Ketengok diri kau, cuba cermin diri kau. By the way, kulit saya macam Kak Arul, ya. Asalkan hidung kau tinggi, muka kau nampak macam Mak Saleh, akan diterima. Tapi kebijaksanaan pun kena ada jugalah, ya. Kau tidak digula-gulakan. Nah, sekarang kita dah tak nak tahu sebab apa. Sekarang kita nak menghentikan benda ni. Macam tu. Tak ada orang marah. Tak ada orang marah pun. Who's marah? Aku heran ya, rakyat Malaysia bila aku berkata tegas, dia orang kata aku marah. Korang ni tahu tak kalau aku marah macam mana? I don't give BS about whatever happen. Betul. Ini betul ya. Kimorali Siemens. Sudah-sudahlah ya. Tak payah itulah inilah. Tak payah komen pasal aku ya. Tak payah komen. Aku ni memang suara aku tegas. Hari tu ada orang nak berurusan corporate dengan aku, nak mengada-ngada lah ya. Aku pun cakap tegas. Kau tak boleh buat macam tu. Kalau kau nak buat, kau buat sendiri. Kita kata kita marah pula. Do you understand apa itu marah? Ini sekarang aku marah. Pode Malaysia up nama-nama netizen tu yang kecoh Kak Arul kata tegas ya. Tanya Abang Alim kan, Kak Arul macam mana? Ni tanya Pak Barata Dama. Dia kenal aku dari kecil. Aku kalau no, is no. Tak adanya aku, tak payahlah, saya tak mahu. Tak ada. Kita tak macam tu. Tak payah suruh aku relax. Aku dah relax. Sebenarnya, you guys who don't know me, no need to advise me. You come here, you nak dengar. You tak nak dengar, sudah. Tapi, sekiranya, you nak suruh aku cakap meleleh-leleh macam perempuan gedik, itu tak ada lah. Aku ni orang, dulu pergi duduk kawasan Perak, memanglah sedikit keras suara aku. Tapi bukan marah. Alah. Susah betul. Mari kita baca. Dah. Teguh pendirian. Okey, 3 kapal misi kemanusiaan Global Sumuk Flotilla. Kak Arul baca ya. Ini yang diupdate, okey, Alma, Sirius, Adara ya dipintas, diculik serta dinaiki secara paksa oleh tentera laut Israel ketika berlayar di perairan antarabangsa ya pada jam 8.30 malam waktu Gaza, Rabu ya. Menurut kenyataan DSF, sistem komunikasi kapal terbabit dipercayai disabotaj secara sengaja. Of course lah, because if you menggunakan sistem yang berteknologi, you tak guna sistem analog, memang kena pintas. Itu kita dah cakap awal-awal. Sebab tu kita kata kadang-kadang persediaan itu penting. Persediaan itu penting. Ya. Ini Kod Mos belajar ke tak? Sebenarnya kau bawa misi ni, kau seolah-olah kau sedang pergi berperang ya. Berperang. Okey? Seolah-olah mereka sedang nak pergi berperang. Kalau you nak berperang, you kena mempersiapkan diri you. Sebab you kena kenal who is your enemy. Macam mana? Okey? Okey. Dia kata dia menghalang ya, IDF menghalang inisiatif secara langsung ya menerusi platform media sosial serta penghantaran isyarat kecemasan daripada disebarkan. Betul tu. Takkan kena bawa senjata. Ya. You tahu tak what is the maritime escort? Kau orang tanya, kau orang kata, ada Ari kata tak akan bawa senjata. You tahu what is the military escort? Google dulu. Maritime escort. Google dulu. Tambah GSF ya, beberapa kapal lain turut terputus hubungan komunikasi sejurus insiden itu berlaku. You bagi tahu apa? Aku cikgu kau, berapa kau bayar? Carilah sendiri. Semua nak disumbat-sumbatnya duit lah, apalah. Nak disumbat ilmu. Semua nak barang free. Kau ingat aku ni apa? Tanya ChatGPT.
Ni semua nak suruh aku cakap apa? Aku cikgu kau. Berapa kau bayar kat aku sebulan? Kau subscriber, paid subscriber aku? Tak ada. Tengok. Anak panah tu ya. Aku punya otai-otai. Geng-geng otai ya. Bawa makanan dikatakan nak diperang. No, sebelum you pergi pun mereka telah mengisytiharkan bahawa mereka ini semua teroris ya. Tak payahlah cerita. Tak payahlah. Tak payahlah. Jadi tak payahlah dengar. Gilah tempat orang lain, Jasmine. Kau dah tanya aku apa? Kau tak ada ChatGPT ke? No, sometimes ya. Aku tak, kadang-kadang aku aku rasa gelak ya. You jangan expect saya nak feed you semua-semua benda. Okay? Semua-semua benda. Korang baru masuk dalam kelas aku. Dahlah korang bukan aku punya subscriber. Lepas tu korang pun hadiah pun tak pernah bagi. Ni aku nak mata duitan ya. Apa pun tak pernah bagi. Tap-tap love pun tak. Lepas tu nak menanya banyak. Kau ada internet. Jadi kau gunalah internet kau. Hi, good morning. Can I watch homework? Okay, but you need to watch Akash first, okay? After I can play my tablet for like 2 hours. Yeah. Boleh. Sure. This is, take this. Okay. Kejap ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih semua. Zofia, iklan dulu ya. Iklan dulu biasalah ya. Kita kena iklan dulu. Bila aku dah settlekan dia, mari aku nak kata. Korang jangan nak mengengada, nak mengarah-ngarah aku, nak kena bagi tahulah apa kau nenek aku. Aku ni kasar tau. Lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Sekejap ya. Kak Aras nak bagi pagi-pagi ni kita you have running nose. Yeah. Oh my god. Sofia. Okay, jap ya. Jap. Kita ada iklan. Sabar dulu. Sebelum aku marah ni tak boleh. Aku kena hantar anak aku buat kerja dia dulu. So I just sleeping last night. No, because last night you I think last night you sleep very late. Akash, okay? 3. I just want to see the restaurant, how it looks like. Sekejap ya. Digits. With regrouping. Today you learn with the regrouping, okay? Okay, this one. Okay, salam sejahtera semua. Minta maaf ya. Iklan. Okay, sebenarnya kita kan nak cakap dalam masuk rumah orang. Korang yang baru-baru ni lah. Macam tu ya. Okey, mari kita sambung. Serangan ini merupakan tindakan haram terhadap sukarelawan kemanusiaan yang tidak bersenjata di perairan antarabangsa. Sebab itu orang kata maritime escort tu perlu, okey? Hasra betul juga Hasra kata ya. Macam tu ya. Ya betul juga ya. Iklan cak ibu dan anak memang memang ya, kita kan macam tu. Okey, lepas tu dia kata ya, GSF menegaskan walaupun sebahagian kapal telah dipintas, flotila tersebut masih berada kira-kira 70 batu nautika dari pesisir pantai Semenanjung Gaza dan akan meneruskan perjalanan tanpa gentar. Sebab bila you berjuang, you betul-betul yakin dengan niat you, dengan tindakan you akan meneruskan. Apa nak jadi. Orang kata melintang, membujur lalu melintang patah ya. Macam tu. Waalaikumsalam semua ya. Okey, tambah GSF, organisasi itu merayu kerajaan dunia, pemimpin antarabangsa serta institusi global mendesak Israel menjamin keselamatan semua mereka yang berada di atas kapal dan membebaskan mereka dengan segera. Melintang pukang. Melintang pukang itu geng IDF ya. Macam tu. Sementara Ketua Pengarah Sekretariat Nusantara Care Center SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Abu Abdul Alim ya, mengesahkan kapal Alma yang membawa 3 wakil Malaysia turut dipintas di perairan antarabangsa pada jam 8.35 malam waktu Gaza. Dalam pukul 4 lebih ya. Pantai lalu aku ratah. Macam tu ya. Kapal ini membawa 3 orang delegasi Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ya. Perkembangan ini ya, perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Okey.
Menurutnya, mari kita bagi senarai ini yang senarai yang disahkan ya. Waalaikumsalam semua ya. Berikut adalah nama rakyat Malaysia yang menaiki 2 kapal tersebut sementara satu lagi kapal tiada maklumat ya. Ini missing the information lah. Okey, 1. Musa Nuwairi Kamaruzaman kapal Alma. Okey, Sul Aidi kapal Alma, Ilya Balki Suhaimi kapal Alma, Muhammad Haika Abdullah Sirius. Okey, Muhammad Muaz Abdul Jabal kapal Sirius, Zulfadli Khairuddin kapal Sirius, Muhammad Rushdi kapal Sirius. ini yang mereka pintas ya. Ini yang mereka pintas ya. Korang boleh tengok sentiasa perkembangan ya. Filter macam baru habis STPM. Tak apalah ya. Tak ada benda nak komen ke? Ex-komando. Suka hati orang lah. Dah TikTok bagi you tekan live, you just letak tajuk. Lepas tu apa yang ada itulah you guna. I mean, what kind of stupidity is that? Tarik balik. What kind of foolishness is that? Masuk-masuk macam STPN. Suka hati nenek orang lah. Kalau korang tak suka benda ni, kau saman TikTok. Kau saman TikTok. Nak marah-marah kat aku apa? Ya, dah kena tahan ya. Dah kena tahan. Sebab itu ya, saya hari tu saya dah memperkatakan benda ni ya. Sebab kita ya. Mari kita tengok Al Jazeera sekejap ya. Memang belik lah. No, because sebab dia jenis orang cyber trooper kan. Dia tak ada benda. Because otak kosong. Hidup dengan payment orang. Lepas tu hati busuk lagi. Dia tak tahu kita sedang berbicara benda yang sangat penting. Yang akan membentuk persepsi dunia kepada apa yang sedang berlaku sekarang ya. Okay. Adik sekarang. Mana ni? Okay, 2 jam tadi. Okay, saya ambil yang live daripada Al Jazeera ya. Al Jazeera. Ini kita sedang tengok Al Jazeera ya. Okay. What was happened today ya. Okay. Israel forces intercepted the global GSF on its way to Gaza, detaining dozens of activists including dengar sini. Greta Thunberg pun kena. Macam tu. Swedish climate activist Greta Thunberg kena. Okay. Lepas tu, news of the flotilla capture has triggered demonstration across Europe. Dan orang Malaysia dekat sini kata tak payah peduli. Sebab tu aku kata kadang-kadang European lebih berperi kemanusiaan ya berbanding kita ni ya. Kita ni memang orang sebenarnya masih lagi ramai yang berfikiran third world mentality. Waalaikumsalam semua ya. Dekat Europe semua orang pergi protes. Kita biarkan dia. Apa cerita kau? Okay. Lepas tu ya. Dekat Greece orang protes. Dekat Italia orang protes. Dekat Belgium orang protes ya. Sebab kenapa? Sebab apa yang kau buat itu IDF is wrong. Apa yang Zioni genocide punya regime buat itu wrong. Okay. Betul. Ehsan ada. Okay. Lepas tu, in Gaza, missile struck Al-Falah School in the Zaitun district of Gaza City where hundreds of displaced people had sought shelter ya. Sekolah tu adalah tempat orang-orang yang tak ada tempat tinggal, semua tu duduk dan berlindung ya, tempat perlindungan ya. At least ya. Setakat ini ya, 2 jam lalu ya. Setakat ini 6 orang telah dipastikan terbunuh ya. Dan antara mereka adalah pekerja-pekerja civil defense, Mantar Al-Dahshan. Okay. Setakat inilah ya. Sekolah tu dimusnahkan, orang mati pun tak apa. Sebab tu aku kata tujuan Zionis ni untuk menjadikan place itu inhabitable supaya 20 poin rancangan pembangunan Trump tu dapat dilaksanakan. Macam tu. Okay. Lepas tu dia kata ya, the International Committee of the Red Cross announced telah mengumumkan bahawa yang mereka tutup ofis di Gaza dan telah memindahkan ya pekerja-pekerja mereka, kaki tangan mereka ke selatan ya.
kerana serangan bertubi-tubi sedang dilakukan oleh IDF ke atas Gaza. Okey. Lepas tu, kata Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Al-Jassim Al-Thani telah memberitahu Al Jazeera bahawa dengar sini, jangan terkejut ya. The peace plan presented by US President Donald Trump ya, meets mediator key demand, particularly ending the killing and halting forced displacement. Ramai negara-negara kata ya, 20 poin, 21 poin rancangan Trump itu memenuhi apa yang dikehendaki. Sedangkan kita dah baca ya. Sedangkan kita dah baca. Okay, done. You can do whatever you want. Yay. Sedangkan kita dah baca yesterday ya. Yesterday, 2 hari lepas. Apa yang Trump kata? Poin apa ya? Poin apa yang Trump kata? Macam mana negara Arab boleh terima? Aku tak tahu. Tetapi kita rakyat Malaysia, kita sebagai manusia ya, tak payah sebut negara. Kita sebagai manusia, kita tak terima. Sebab pelan pembangunan kau itu adalah pelan penjarahan seperti mana koloni pernah buat di Kongo. King Leopard buat apa dekat Kongo? Seperti juga yang mereka buat ke atas Hindustan, memecahkan partition. Itu orang British. Tetapi ini lagi teruk ya. Ini dia memang nak menghapuskan hak. Jadi tiba-tiba ada pula ramai yang sokong. Bagus rancangan Trump ni. Okay. So basically ya. Jam akak marah siapa? Siapa marah siapa? Kau nak suruh aku baca berita macam mana? You want me to convey my message how? Cakap perlahan-lahan, gedik-gedik macam tu. Musuh yang nyata. Ya? Musuh yang nyata. IDF ini musuh yang nyata. Genocidal regime adalah musuh yang nyata. Dan orang-orang yang BS ya, yang kata biarkanlah mereka lakukan apa mereka nak. Itu pun musuh yang nyata. No, itu musuh yang tak nyata. Macam tu. Itu musuh yang tak nyata. Musuh yang tak nyata ni adalah satu ya. Adalah satu apa? Adalah satu musuh yang perlu kita takuti. Orang itu kelihatan seperti okey, tapi sebenarnya belakang itu ular. Ular dia bukan ular anaconda, itu ular mamba ya. Sekali dia petik, 5 ekor kerbau boleh mati ya. Macam tu. So jadinya sekarang Al Jazeera ya memaklumkan ya, even Greta Thunberg sudah ditahan, bukan sekadar orang Malaysia. Baru Israel. Yes, berbalisma Syria. Dek, nak buat macam mana? Betul ya, Carol? Betul. 820, 840, apa-apa semua musuh yang nyata ya. Musuh yang nyata ya. Tali barik itu yang paling hampir. Kena hati-hati. Buat lagi. Betul juga ya. Ya, tali barik Trump dengan IDF je lah. Ini orang duk baca Al Jazeera sekarang ni. Dah lah aku kemarin dah stres dah dengan Al Jazeera. Tapi terpaksa lah juga yang memberitahu. Sebab mereka memberikan update yang benar ya. Musuh tak nyata, kau munafik, kaki pembohong, pengkhianat. Ya, betul tu kan. Barwalisma, berbalisma. Ya, macam tu. So, sekarang ni mana-mana. Okey, jap ya. Kak Arif buka link lagi ni. Apa ni? Okey. Belum ada lagi. Dia orang belum bagi tahu lagi berapa semuanya total yang sebetulnya yang sudah kena tangkap ya. Duh. Ini kan. Geramnya puaka ni. Okey. Itu mari kita tengok apa yang berlaku dekat tempat ni pula. Sebab tak boleh, kita kena tengok 2-3 source ya. 2-3 source supaya ya, supaya kita tahu. So sekarang ni rakyat Malaysia pun kena, Swedish Greta Thunberg pun kena. Ramai sangat. Yelah, lapar duit kan. Lapar duit. Okey, lepas tu sebelum kita lupa ya, untuk pengetahuan kau ya, kita tengok rakyat Malaysia ni kenapa dia rasa dia bijak tapi dia bodoh. Contoh ya. Contoh.
Kena bagi bunga banyak. Nanti dia share banyak-banyak info. Okey, ni sekarang nak tunjuk contoh ya. Kenapa ya? Orang kita bila ada pangkat sikit, bila ada pendidikan sikit, bila ada ilmu sikit, kita rasa kita pandai. Kau tengok Iris Corporation ya. Iris Corporation dia membayar beberapa puluh juta pound sterling ya kepada satu company kononnya untuk buat ya identification untuk border control dekat UK. So lepas tu dia bayar pada satu orang ya, sole owner. Dia ni confident lah sebab maklum lah cakap bahasa Inggeris Shakespeare kan. Okay, so dia rasa dia bijak lah. Dia rasa dia bijak. Lepas tu nak dapat duit balik tak boleh. Company tu bankrupt. Company yang dia bayar tu bankrupt. Tak ada apa-apa ya, macam buang duit macam tu lah. So lepas tu dia saman chairman, dia saman board of director. Kau nak saman pun tak guna. Sebab kenapa? Kalau kau asyik duk saman kau punya director, kau saman semua orang, makanya ya, orang tak akan ini bertentangan dengan akta corporate sendiri ya. Sebab kan kau orang yang bersetuju, berjemaah ya, due diligence kau buat. Okey, lepas tu Hakim juga mengatakan ya, pengetahuan bersama-sama tu sudah mencukupi untuk melindungi ya mereka daripada bertanggungjawab ke atas kerugian. Okey, jika like banyak-banyak boleh. Like lah, terima kasih, tolong like ya. 4246 ya, terima kasih ya 4246 sahabat kita juga ya. Okey, so sekarang ni Kak Ros nak bagi tahu ya, orang kita, that's why ya, kita nak relatekan dengan apa yang berlaku dengan Palestin ya. Orang kita kalau dah pandai cakap bahasa Inggeris, kalau dah rasa macam dapat pangkat besar-besar, company dia dapat banyak kontrak kerjaan ke, atau dia ni keluarga politician ke, atau keluarga yang dalam GLC ke, automatik dia rasa dia bijak. Lepas tu bila dia buat keputusan yang bodoh, keputusan yang tidak bijak, yang mengandungi elemen verbalisme, dia akan menyalahkan orang lain. Macam itulah ya. Tapi macam kita ni lah, macam kita sekarang ni. Sikit semua salah orang ya. FIFA dendeng kau pun kau salahkan orang juga. Itu pun salahkan orang juga ya. Sedangkan nak jadi pemain mengikut naturalisasi perlukan 10 tahun kau duduk sini. Okey, mari kita tengok global sumuk flotilla kita. Okey. Sekejap ya. Sekarang kita nak tengok daripada satu entiti lain pula ya, supaya kita tahu maklumat yang tepat. Sebab kadang-kadang ya, ada beberapa news spot, dia sangat detail ya. Dia sangat detail. So jadi dia akan cepat ya, sebab dia ramai juga. Dia punya kuncu-kuncu dia akan memberikan maklumat ya, maklumat yang baik ya. Okey, maklumat yang baik. Okey, terkini. Okey. Terkini ya, terkini. Okey. Sekejap. Okey. Terkini ya. Kena ikat. Semua kena ikat. Okey, bagi Kak Ros baca ya. Okey. Israeli naval forces board pro-Palestinian flotilla 75 miles from Gaza. Okey. Kau tengok tu. Ini setan sudah menangkap orang ya. Mari kita baca. Okay, Greta Thunberg arrested by Israel forces after military boats 8 flotilla headed for Gaza. Okay, jadi sekarang ni kalau kau masuk portal-portal Israel ya, kau akan dapat tengok ya, Israel Foreign Ministry ya, dia post video of a Thunberg arrest ya. Yang kita tengok tadi tu, yang Kak Ros bagi. Waalaikumsalam semua ya. Okay, so sekarang ni ya, sekarang mari kita baca ya. Cuma, okey. Sebab Greta dia duduk dekat Alma ya, Alma. Lepas tu, okey, ini maklumat daripada Israel ya. Kita dengar ya, kita dengar. Israel military have now taken control of 6 vessel. 6 vessel ya, 6 vessel. Sirus, Alma, Spectra, Hoga, Andra and Deir Yassin ya. Deir Yassin. Okey, maksudnya 6 ya. Dekat dan dia telah update dekat X ya. The Israel Foreign Ministry posted a video of the arrest of Thunberg, the Swedish. Itu yang Kak Ros bagi tunjuk pada korang ya, supaya korang tahu ini bukan main-main ya. Lepas tu setakat ini dia bagi tahu at least 20 Israel military vessel earlier boarded untuk tangkap dia orang. Israel mengarahkan 20 military vessel.
20 military vessel pergi kepung, pergi tangkap. Kau bayangkan seolah memang berperang lah ni. Memang seolah-olah ni, ini aktivis ni semua ini adalah teroris seperti yang mana mereka kata ya. Okay, dia kata at least 20 Israeli military vessel earlier boarded a pro-Palestinian flotilla about 120 km off the coast of Gaza as it attempted to breach the maritime blockage and bring the humanitarian aid. Okay. Korang nak tahu lagi kapal mana? Mari, ini yang terkini. 6 kapal sudah ditahan ya. Ditahan oleh geng-geng military IDF ini ya, yang ada 20 military vessel ya. Terima kasih kepada negara-negara yang menyumbangkan vessel kepada rejim genocide ini ya. Kapal itu Sirius, Alma, Spectra, Hoga, Adara dan Deir Yasser ya. Okey, lepas tu ya, untuk pengetahuan anda ya, the flotilla, dia kata the flotilla consists more than 70 ya, more than 40 civilian, carry lebih kurang 500 parliamentarians, lawyer, aktivis. Lepas tu kau tahu tak, grandson kepada Nelson Mandela pun ada ya, Mandla Mandela, dan several European legislator. Maksudnya rejim genocide ini dia tak hormati orang. Dia tak peduli sama ada kau MP ke, kau menteri ke, kau anak cucu Mandela ke, kau Greta Thunberg ke. Kalau kau tak kena dengan aku anggap sebagai teroris. Inilah kebusukan orang ni, macam melepaskan anjing tersepit. Bila dia berdiri ya, bila berdiri tak kena dengan cara dia, terus dia gigit kita ya. Terus dia gigit kita. So look at this. Dia tidak menghormati persahabatan. Dia dalam kehidupan Talmudian ni ya, aku panggil dia Talmudian ya. Talmudian ini ya, semua orang adalah human kecuali orang-orang mereka. Okay? Orang-orang mereka ini adalah orang-orang yang merasakan mereka ini terpilih. So jadinya, dia tidak menghormati pertolongan you. Dia tidak akan menghormati apa-apa bentuk bantuan ke atas mereka. Mereka akan lupa. Yang mereka ingat visi mereka untuk menguasai dunia ya. Sebab ada satu profesor semalam ya, kita ada cakap sikit ya. Dia kata, ini orang Sweden ya. Dia kata, seperti mana yang kita bincang dulu, tujuan-tujuan mereka adalah untuk mewujudkan Israel Raya, which is dia akan naik sampai ke Lebanon. Sila akhir bulan seluruh dunia Arab dikuasai oleh mereka. That's the thing. That's the thing. Jadi mana-mana negara yang masih lagi ya memberikan sokongan kepada geng-geng pembunuh penjenayah kemanusiaan ini, mereka ini ya, tunggulah sampai satu masa ya, engkau sendiri akan dikhianati. That's why aku ketawa bila Zambia bersetuju dan menerima Israel ya, sehingga buat officiate-kan, buka buka embassy dekat Lusaka semua tu. You tahu bagaimana orang-orang IDF pandang you? You masih tak ada otak Kau tengoklah. Kau tengok benda ni. No, sebab kita kadang-kadang kita pergi yang international ni sebab banyak benda yang kita tahu ya. Banyak benda yang kita tahu. Banyak benda info-info yang dalam yang dia bagi ya. So jadi kau masih nak berbaik dengan Israel? Tak payahlah. Kau tahu tak rebel-rebel yang dekat-dekat negara Afrika yang bergolak semua tu? Dia orang punya senjata dipekarkan oleh siapa? Betul ke IDF akan sampai ke pintu rumah mereka? That's why ya, kita dekat Malaysia ni, sebab tu aku sentiasa mendoakan ya Datuk Seri Suhaili kita ya, bos AKPS kita ni, untuk mengawal sempadan dengan sebetul-betulnya. Dan kepada pegawai-pegawai ya yang memboloskan warga Israel, ejen-ejen Mossad yang masuk dekat Malaysia ya, semoga terkutuk engkau dan 7 keturunan engkau. Itu aku kata ya. Itu aku kata. Sebab ini sudah tidak boleh ya. Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Sebab mereka ini nekat ya. Mereka ini nekat ya. Mereka ini nekat. Mereka sila akhir bulan, bahaya boleh datang. Termasuk aku ya. Termasuk aku. Dah lah dia orang kata, ini syaitan betul lah. Duduk mengapi-apikan. Mengapi-apikan. Dah lah mereka membelok aku punya semua portal. Sampai aku pun tak boleh access. Aku sendiri tak boleh access. Pada muka aku ya. Okey, 14 minit tadi ya. Kak Ros akan update ya. Kak Ros akan terus update ya.
Italy foreign minister has said he still doesn't know the whereabouts of 2 Italian parliamentarians ya, yang sudah ditangkap ya oleh IDF. Tengok sampai sekarang IDF Israel tidak memberikan sebarang maklumat tentang ya di mana kedudukan ahli parlimen Italia. So macam mana tu? Tu dengan orang putih macam tu, apatah lagi dengan kita orang ASEAN. Dia orang ni ya. Okey. Antonio Tajani ya, yang juga merupakan Deputy Prime Minister, was quoted by the Italia's Rai News ya. Dia berkata ya, dia juga tidak tahu dengan pasti sekiranya sama ada mereka itu diambil, taken off dari flotilla and dibawa ke atas kapal Israel. Tidak ada ya, tidak ada macam maklumat yang tepat lah. Aku nak terjemahkan. Maksudnya dia orang tak ada idea. Dia orang tak ada penerimaan secara G2G, tak ada. Mana? Gun ni siapa ni? Mari kita tengok Gun ni siapa ni? Siapa? Kenapa ni? Siapa ni? Mana? Kenapa pula? Kenapa? Apa yang Gun cakap ni? Suka hati aki ya. Pagi-pagi dah jadi pengadu domba. Domba apa? Lembu. Domba itu apa? Domba itu kambing kan? Betul Abang Hassan. Orang putih dia buat macam tu. Orang kita lagi pro Yahudi. Dia kata memanglah aku pengadu. Bukan pengadu domba, pengadu kebenaran. Ini aku baca ya. Kau jangan kata aku fitnah ya. Kau jangan kata aku fitnah. Ini benda ada dekat news ya. Tapi tak adalah dalam Malaysia News. Dekat antarabangsa ya. Kau pergi masuk dekat situ. Kalau kau ada akses, kau boleh masuk. Okay? Telang remove orang tu daripada sini. Aku tak mau tengok ya orang macam ni. Aku kata domba sejenis kambing. Isya Razak sahabat kita ya. Suka berlaga-laga seperti dia. Tengok dia punya flag pun Israel. Okay. Tak apalah ya. Itu nanti kita punya moderator ya. Moderator kita ya. Moderator kita keluarkan dia ya. Macam tu. Hantar dia ke Israel. Yelah ya. Betul juga ya. Tapi mari kita baca ya. Ini 18 minit tadi ya. Okay. Tajani ya. Kak Ru baca apa yang Tajani kata kepada reporter ya. The Foreign Ministry Crisis Unit ya has been following the flotilla every day after day. We have always spoken with the spokesperson, not with the parliamentarians ya, who work on their own. We still don't know where they are. We don't know if they are already disembarked from the flotilla ships to board Israeli vessel. Ya, kau bayangkanlah ya. Flotilla tu ngongek-ngongek kecil ya. Dia hantar ya. Military vessel. Kau orang tahu apa itu military vessel kan? Military vessel. Macam mana ya? Besarnya dengan seolah-olah mereka nak pergi berperang ya. Sebab hari tu pun dia dah istiharkan macam tu. So, kita baca lagi ya. Lepas tu ya. 25 minit tadi ya. Australian filmmaker ya, Juliette Lamont, on board the flotilla to Gaza says ya, the group is about 50 nautical miles from the shore. Lepas tu ya, dalam sosial media dia dah bagi tahu ya, Lamont menggambarkan bahawa ya, military boat ya telah mendekati mereka ya, which she says try to maneuver towards Egypt. Maksudnya dia dekat, dia cuba tolak ya perjalanan, dia cuba tukar arah perjalanan flotilla tu ke Egypt, tidak ke Gaza ya. Macam-macam usaha, gigihnya Grand Zionis ya. Gitu ya. Lepas tu dia kata ya, Lemon said there are still around 30 boats in the flotilla on the coast to Gaza. Yang sekarang lebih kurang okey, terkini tadi 20 military vessel. Terkini ni dia menyatakan, dia memberitahu bahawa
sekarang dah 30 military vessel surrounding and kettling the flotilla. Sekarang sudah naik 30 kapal perang Israel sedang mengelilingi geng flotilla kita. Ini maklumat ini 27 minit tadi ya, 27 minit tadi. Sebab sebelum ini dalam beberapa jam tadi hanya 20 military vessel, sekarang sudah jadi 30 military vessel. Maksudnya dia orang sedang mengintensifikan, sedang memperkuatkan tekanan, serangan dan cubaan mereka untuk mengalihkan hala 7 kapal flotilla kita ni daripada ke Gaza. Mungkin dia orang nak halau ke Egypt ya. Memang pengecut. Memang pengecut. Okey. Untuk pengetahuan anda ya, 44 minit tadi ya, 3 New Zealand citizen travelling on the aboard yang bersama-sama dengan flotilla ya, telah menyatakan bahawa mereka telah ditangkap ya. 47 minit 3 lagi orang New Zealand sudah ditangkap ya. Sudah ditangkap oleh Israel Military Force ya. Okey. So jadinya ya. Okey, so sekarang mereka bukan sekadar dikidnap, mereka juga telah dibawa ke Israel. Lepas tu katanya ya, New Zealand Ministry Foreign Affairs said in a statement, it was aware the Israeli Navy had begun to intercept the flotilla ya. The embassy in Ankara was in contact with Israel Ministry Foreign Affairs and set out in its expectation for the provision of secular service. Untuk membantu lah ya. Untuk membantu. Sekarang, sekarang Menteri Luar New Zealand mengisytiharkan bahawa ya, bahawa mereka sebelum ini telah menyatakan bahawa sebelum ini ya, the ministry said New Zealand had a long-standing do not travel advisory in place for Gaza and warned citizens against attempt to enter Gaza by sea in breach of Israeli Navy restriction. Dia orang cepat ya. Cuma Italia, untuk pengetahuan anda ya, dia kata ya, untuk pengetahuan anda ya, Franco-Palestinian ya, French Palestine punya member of parliament ya, European Parliament, dia menyatakan dengan terang bahawa ya, dia kata interception constitutes ni adalah ya, apa yang dibuat oleh Israel military vessel ini ya, adalah serious and flagrant violation of international law. Orang French dah bagi statement dah. Dah bagi statement dah. Dah jelas-jelas dah. Dia kata apa yang dibuat oleh orang-orang tentera-tentera IDF ini adalah satu kesalahan besar yang sebenarnya melanggar undang-undang antarabangsa. Aduh ya. Lepas tu dia kata ya, the arrest of crew members and seizure of flotilla Gaza bound aid was a further humiliation of the international community by the Israel. Ini adalah keludahan. Ini adalah keludahan kepada seluruh dunia oleh Israel. Israel sedang meludah-ludah dan mengkencing-kencingkan kita semua ya. Macam tu. So sekarang ni macam mana? Macam mana ni orang ni ya? Dia geng-geng European Parliament ni memang hantam kau-kau ya. Hantam kau-kau. Untuk pengetahuan korang ya, memang sampai sekarang protes masih lagi berjalan ya. Di Milan ada. Di Turin ada, Italia, Forza Italia. Kalau kau tahu apa itu Forza Italia, kau tahulah ya, orang Italia ni macam itulah. Genoa, semualah geng-geng Italia, semua mereka sedang ya, sedang membara marah dengan Israel kerana apa yang Israel buat ini ya adalah satu, bukan sekadar meludah ya, dia adalah satu mockery kepada nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebab flotilla ini, satu, mereka tak ada maritime punya escort. Mereka tak ada support dari mana-mana mercenaries ya. Mereka pergi togel-togel mereka aja ya. Dah keluar ramai protes, bukan. Mereka memang sudah berada di jalan raya.
Di jalan raya malah mereka ada clash. Mereka mula mengamuk seluruh Italia. Seluruh Italia. Belgium pun ada. Lepas tu, untuk pengetahuan korang ya, Israel ni bejat tak bejat ya, dia telah menahan juga Irish senator ya, Ireland punya senator. Spectra ya. Okay. Sekarang ni sudah ditahan ya. Lepas tu ya, dia kata ya, reports yang menyatakan ya penahanan senator mereka oleh IDF ya adalah sangat concerning ya. Dia kata this is a peaceful mission to shine in the light of horrific humanitarian catastrophe. So dia orang telah keluarkan statement. Spanish government pun telah mengeluarkan statement ya. Lepas tu ya, dia terus bukan statement saja, dia kata ya, the Spanish government ya, dia demands that the physical integrity and the right of Spanish citizen be respected. Macam tu ya. Dah keluar statement ni. Okay. Dah keluar. Lepas tu dia juga menyatakan ya, contact is also ongoing with the Israeli authorities and the European Union delegation in Tel Aviv to ensure diplomatic and consular protection. Okay. Presiden Colombia hari tu dah dia cakap don't obey Trump. Okay. Lepas tu ya, a former high-ranking UK Foreign and Commonwealth Office ya, dia kata the Israeli interception of the global sumuk flotilla is plainly illegal. Memang tidak sah ya, memang tidak sah. So jadinya sahabat-sahabat kita, lepas tu yang orang sebut Colombia tu, itu news yang 4 jam tadi ya. Colombia President Gustavo Petro ya, yang telah ya dihapuskan vizanya oleh Amerika ya, selepas dia habis dia punya meeting ya dekat United Nations ya. Dia telah mengumumkan ya. Lepas tu dia mengumumkan macam ni ya. Dia mengumumkan bahawa ya, all Israeli diplomats in Colombia will be leaving the country in response to Israel interception and detention of aktivis yang sedang bersama dengan Global Sumuk Flotilla. So sekarang ya, semua orang Israel ya, diplomat, maksudnya dia punya kedutaan dah jadi mungkin persona non grata, kena keluar daripada Colombia. Mereka diarahkan keluar ya. Sebab dia macam kata ya, dia kata this is a new international crime by Netanyahu ya. Dia mengatakan ini another jenayah terbaru daripada Netanyahu ya. Okay. Lepas tu, I invite international attorney to support Colombia alongside with our attorney. Gitu. The entire diplomatic delegation from Israel is leaving Colombia. Dia buat statement macam tu ya. Tak ada surat, tak ada panggilan, tak ada apa. Kau keluar daripada negara aku. Kau keluar daripada negara aku ya. Ini, that's what I cakap. Soal Gaza, soal apa yang berlaku di Gaza, jenayah kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza, genocide yang telah diputuskan ya, apa yang berlaku di Gaza bukan perang antara Israel dan Hamas, tetapi adalah genocide. Genocide ini sudah diputuskan oleh United Nations itself ya. Yang mana kita tahu amat susah untuk mereka putuskan kerana ramai pelobi-pelobi mereka, pelobi Jerusalem dekat sana ya. Tetapi disebabkan severity, kekejaman yang amat dahsyat, maha dahsyat ya, maka akhirnya diisytiharkan bahawa apa yang berlaku di Gaza adalah genocide. Okay. So sekarang kita masih lagi nak kata biarkan propaganda. Biarkan propaganda, biarkan itu, biarkan ini. Kenapa nak menyebut? Tengok Presiden Italia, Spanish, Colombia, semua ini bukan, tak perlu beragama Islam. You hanya perlu ada nilai kemanusiaan dan you akan faham apa yang dilakukan ya, apa yang dilakukan oleh Israel adalah satu jenayah lagi kemanusiaan. Maksudnya kau sudah menyerang orang, kau sudah buat genocide dan kau menghalang sebarang bentuk bantuan untuk sampai. Okay. Lepas tu untuk pengetahuan anda ya. Okay. He previously severed diplomatic relation with Israel ya,
Colombia is also one of the leading nation organizing the Hague Group, ya, an international consortium of country calling for to end the Israel war, ya. Israel war. Dia tak panggil Israel Hamas war, no. This is Israel war. Ini Israel genocide punya war, ya. Kita macam tu. So, itulah pengetahuan anda, ya. Itulah pengetahuan anda yang harus anda nampak, ya. Marilah Kak Ros tunjuk, ya. Ini daripada... Okay. Sekejap. Kak Ros sedang... Kak Ros besarkan dia supaya korang nampak, ya. Ini roundup dia, ya. Semua kena roundup sekarang. Ini atas sebahagian sahaja, ya. Atas sebahagian sahaja. Macam tu. Sebab banyak yang kena, ya. Banyak yang kena. So sekarang ni ada beberapa orang tu mereka tak dapat pastikan sama ada, ya. Sama ada ahli parlimen yang dari Spain itu dah ke Israel, dah sampai ke Israel atau masih lagi dekat West. So maksudnya semua kerajaan-kerajaan di mana rakyat mereka terlibat, yang mereka sudah memberi kecaman awal-awal lagi, ya. 4-5 jam lepas lagi, ya. Okey, macam tu. Tak ada, sebab Kak Ros ni kena bagi tahu apa yang terkini supaya, ya, supaya you orang tahu, dan juga, ya. Dan juga tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku serta apa respon-respon daripada masyarakat antarabangsa, ya. Untuk pengetahuan korang, ya. Untuk pengetahuan korang, jenayah kemanusiaan yang dilakukan ini, ya. Kalau kita berdiamkan diri sebab kita takut hilang bisnes, kita takut hilang nyawa, maka tunggulah nanti, ya, kita akan diperhambakan oleh golongan-golongan ini, ya. Sebab itu macam Kak Ros, saya dah kehilangan banyak benda. Majoriti saya dah kehilangan segalanya lah, ya. Kira nyawa je tak hilang. Macam tu. Tetapi, ya, perjuangan ini terus perlu diteruskan, ya. Kenapa? It's okay untuk kita suffer di dunia ini. Tetapi sekurang-kurangnya biarlah kita mati dengan dignity, ya. Kita mati dalam perjuangan tak apa. Perjuangan ini bukan bermaksud kita pergi ke sana, tetapi kita ni setiap orang perlu menghargai setiap bentuk perjuangan. Setiap bentuk perjuangan. Setiap bentuk dokongan yang kita berikan kepada orang yang dijarah haknya untuk hidup. Ini bukan hak untuk ada rumah, bukan hak untuk ada comfort. Ini hak untuk bernafas. Hak untuk menjadi manusia. So perjuangan kita ini yang pergi demo, yang pergi dengan GSF, yang bercakap di sini, yang dengar di sini, yang mendokong, saling mendokong. Kita kena saling mendokong. Hentikanlah, ya, perbuatan dan mulut-mulut yang suka mengatakan kau tak pernah bagi 1 sen. Sahabat-sahabat kita, kau tidak tahu perjuangan orang macam mana. Kau tak tahu bagaimana susahnya orang berjuang. Jangan kau anggap dengan duit ringgit sahaja itu perjuangan. Tidak. Kadang-kadang orang bagi kepada Taliban Palestin untuk apa? Untuk apa? Untuk dapat tax exemption pun ada. Any American tak ada. So far tak ada, ya. So far, kita bercakap yang sedang kena tangkap ni tak ada. Tapi mostly, ya, European Parliamentary punya orang lah. Maksudnya MP, ya. Sebab itu, ya, kita sahabat-sahabat kita, saya menghargai dokongan anda kepada saya, dan saya menghargai masa anda kepada saya, dan saya menghargai bahawa anda menghargai saya. Sebab kenapa? Kita ini berjuang bersama-sama dan kolektif perjuangan dalam pelbagai bentuk akan memperkukuhkan lagi, ya, tekanan rakyat dunia ke atas apa yang sedang dilakukan oleh Israel. Mungkin nampak kecil. Okey? Mungkin nampak kecil, ya. Muhammad Azam Muhammad tu siapa? Nama macam tu. Kenapa? Lah, apa benda ni? Apa kena mengena dengan orang politik ni? Apa kena mengena dengan orang politik ni, ya, sahabat-sahabat kita? Sebenarnya dalam kita berjuang untuk, ya, kita bersuara untuk nilai kemanusiaan, kita jangan masuk campur politik. Suka hati mereka lah, ya.
Biar kita buat, kita jangan duk tunding orang. Kita peduli apa yang kita buat. Sudahlah. Yang kita ni nak merapu-merapu, nak sebut PMX lah, nak sebut Hadi lah, nak sebut itu ini tu kenapa? Kenapa? Dia orang nak buat, tak nak buat, itu masalah mereka. Yang penting kita ni buat. Yang penting kita ini buat. Bukan kita ini kita duk menunding. Orang OIC tak buat, itu tak buat, Tuki tak buat, itu tak buat. Habis kau buat. Mana boleh macam tu. Kita fokus kepada kita punya vision. Kita yang buat. Orang lain tak nak buat, tak apa. Orang lain tak nak ambil risiko, tak apa, kita ambil risiko. Kerana Tuhan, kerana kita percaya ya, kita buat benda yang baik ni. Korang percayalah ya. Kalau Tuhan melindungi kita, kita tak akan mati. Aku pernah duduk kawasan yang peluru itu ya, kita ni bergetayangan. Tak mati juga Kak Rosnya. Kita pernah pergi kawasan yang mana kita pun pernah bermasalah. Tak mati juga. Jadi kau jangan takut. Oh, aku tak boleh. Kalau aku bersuara kuat dekat geng-geng mengutuk geng Israel, nanti bisnes aku hilang, this and that. Kenapa? Kehidupan kau dengan duit dia orang ke? Sebab kalau kau ada duit pun, kalau Allah tarik kau punya kekuatan untuk makan, macam let's say tiba-tiba kau kena stroke, kau ada 1 bilion, guna? Tak guna kan? So jadi kita hidup ni, dia biarlah jelas tujuan kita ya. Sebab ini bukan sebab kita benci, tapi kita memang mengutuk sekuat-kuatnya segala tingkah laku yang tidak berperi kemanusiaan, yang orang kata penjarahan nilai kemanusiaan. Itu yang kita buat. So jangan kita orang tu tak buat, orang ni tak buat. Alah, tak dia tak ada buat, cerita dia. Dia yang akan bertanggungjawab, bukan kita ya. Bukan kita. Jadinya sahabat-sahabat kita, Kak Ros ni bukan nak membeberkan ya. Bukan nak membeberkan apa. Kita ketepikan orang lain, kita fokus pada diri kita dan kita tolong dengar information yang betul ya. Tolong dengar information yang betul. Sebab sekarang ni kita berada dalam saat kritikal, kita mesti mendoakan rakyat kita dan kita mesti mendoakan semua keselamatan semua anggota yang terlibat ya. Tak kira mereka apa agama, warna kulit, sebab kita bersatu di bawah satu tujuan kemanusiaan. Semoga usaha kita ini diberkati. Dan Kak Ros minta maaf kalau ada salah-salah ya. Dan kepada orang yang macam tersinggung ke apa, I'm sorry. Tapi macam inilah kita dalam kehidupan, kita tak boleh kata lupakan, abaikan, tak boleh ya. Ada certain jenayah tidak boleh dilupakan, tidak termaafkan dan tidak terabaikan, tak boleh ya. Tak boleh. Sebab ini adalah kali pertama dalam sejarah dunia di mana keganasan pembunuhan, genocide, famine, starvation dibiarkan berlaku dan tidak ada sesiapa yang dapat menghalang. Sebab itulah kita kata bila kita buat teknologi, bila kata kita nak guna teknologi ya, kita pun mesti bersedia dengan benda-benda analog juga ya, supaya sekiranya teknologi kita dipintas. Sebab kau kena ingat saksi kita siapa punya ya. Lepas tu airport kita siapa punya ya. So kita kena ingat ya, kebodohan-kebodohan yang telah dibuat oleh orang dan bekerjasama dengan orang yang mendokong rejim Zionis. Okey, so sahabat-sahabat kita, Kak Ros tinggalkan you dulu. Kak Ros minta maaf kalau ada salah-salah. Kita jumpa selepas Zohor. Hari ni memang saya akan live sekejap selepas Zohor ya. Sebab kita nak tahu, saya akan bagi tahu perkembangan yang terkini lah. Sebab sekarang Italia dengan Spain ya, mereka sedang menjalankan usaha-usaha untuk mendapatkan maklumat. Sebab mereka dah kata ya, mereka mahu integriti aktivis yang ditangkap itu tidak tercalak. Maksudnya dia tidak dianiaya. Itu sangat penting. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.